Okey Kak, bubur ayam bagi sikit ah. Bagi sambal belacan. Okey, Kak Yah bagi telur masin. Okey, ikan bilis masak kicap. Oh, yang ada tambah bawang goreng juga lah. Bu macam tu berapa harga Kak? Macam tu harganya 9. RM9 tau dengan 3 jenis lauk ah. Oh. Okey Kak, kat situ yang ada berapa jenis lauk Kak? Situnya ada 16 sikit jenis lauk. Okey. First kali tok lobak kerang. Okey. And then tok lobak pedas. Tok lobak masin. Tok lobak tin. And then tok lobak kicap lah. Ada juga ikan bilis bawang. Saya ikan bilis kicap. Yang ada tambahan kacang hitam lah. Busuk goreng, ikan bilis goreng. Boleh. Keropok ikan. Okey. Ikan yuk masin. Ikan sepat. Ikan kembung. Okey. And then sambal belacan. Sambal belacan lah. Sambal belacan udang kering. Sardin pedas. Okay, telur padi. Telur padi ya. Okey. Tok telur masin. Tok isi ayam lah. Oh, isi ayam ah, boleh. Isi ayam. Tok cakoy. Okey. Okay, tok dabe. Oh, ada tabe. Okey, ada. boleh. And then tok pakai tambahan lah daun sup dengan bawang goreng. Oh, okey. Sambal belacan lah. Oh, belacan tu yang paling famous lah. Bilis kicap tu. Okey, boleh. Bilis kicap. Telur masin. Okey. Telur batin lah. Okey. Tu favorite Kak jugalah. Yuk. Boleh. Okay. Last kali kita beri bawang goreng. Memang penuh ah. Semua tu 15. 15 kita. Oh, okey, boleh. Untuk bubur ayam berlauk lah. Untuk bubur daging. Bubur daging.